Apa tu juga? Tak ada apa. Tak dapat tanda-tanda apa. Sayyidina Uthman tak ambil pemerintahan. Bapak Sayyidina Khalifah dan betapa Ummu Haram ni makin tua pada zaman Nabi tu. Kan Nabi tu meninggal lama, dia semakin tua semua kepada besar. Bila zaman Uthman, lepas dulu beberapa lama dan maka berpindah berhijrah ke Tamsyik, Syria. Sebab sahabat-sahabat dulu tuan-tuan, maka tak ada tempat, maka hijrah dengan tujuan dakwah. Sebab tu kita boleh jumpa kubur-kubur para sahabat di Merata kita. Duduk Merata kita. Maka tak duduk tempat kelahiran, duduk tahu budak. Sebab apa? Sebab maka menyebarkan Islam tu di Merata saja. Jadi kepada suami dan isteri pindah-pindah dulu saja. Jadi mana? Pada masa itu Gabno dan Syekh ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pemerintahan khalifah adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Baik, pada waktu itu umat Islam menghadapi tentera-tentera Rom. Serangan tentera Rom cukup banyak. Terutama daripada pengkalan mereka di Cyprus. Serang daripada Cyprus. Tapi lautan Kasyaf di Damsyik ni tak jauh daripada lautan. Jadi serangan banyak. Sehingga kan umat Islam tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab serangan datang dari laut. Dan umat Islam tidak ada kekuatan pada waktu itu di laut. Tidak ada pengalaman experience pun tak ada. Tak pernah buat dalam jauh. Akhirnya bintang tak habis. Ketika bintang tak habis, Muawiyah hantar surat kepada pada Khalifah, pada Sayyidina Uthman, minta kebenaran keizinan nak bina angkatan tentera laut. Yang pertama, nak memerangi, sebab kalau main perang darat ini juga daripada perang laut. Kan? Maka Rasulullah hantar macam-macam lagi. Jadi, minta kebenaran. Sebenarnya Sayyidina Uthman pun berfikir lama. Berfikir macam mana nak buat cara. Bila Muawiyah pula bagi cadangan kepada semua nak buat tentera laut, maka dia pun bersetuju cadangan untuk membina kapal. Nak bina kapal sebab bila tentera laut nak bina kelengkapan nak latih tentera lagi, nak buat kapal, tak pernah ada pengalaman lagi ni. Maka di situlah baru nak buat kapal. Makanya dan Sayyidina Uthman bersetuju dengan cadangan Muawiyah. Bila dilatih Muawiyah sebagai panglima angkatan tentera laut ini, maka baru nak buat kapal apa semua. Bila Ummu Haram dengar cerita nak tentera laut, nak perang di laut, terus dia teringat Nabi SAW nak bagi tahu dia juga akan bersama tentera laut tersebut. Pada dia umur dulu ni, sebab wafat lama dah, tapi masih diterangkan hadis Nabi SAW itu, dia pun turun juga Muawiyah. Kadang-kadang umur pun semakin tua, tetapi semangat juang, semangat jihad tak pernah pudar. Walaupun dia seorang wanita, tapi semangat jihad, semangat juang di jalan Allah Ta'ala tak pernah pudar. Dia jumpa Muawiyah, wahai Muawiyah, aku nak sertai tentera ini. Tuan-tuan, kawan dah tua tak larang. Perang dah lama, patut waktu itu berehat sudah larang kata. Duduk di rumah sudah larang. Ni pula tak perang cara baru pula. Kalau ada biasa, apa ada tu pergi pendapat dia dah biasa lah. Yang kata Ummu Haram memang setiap kali perang dia akan ikut suami dia. Dia akan turut sama dengan memberi bantuan bagi minum pada tentera, rawat luka dan sebagainya. Itu juga ya. Dia tak nangis. Kepada suami pula memang di medan perang. Yang kata isteri dia Ummu Haram dia akan turut sekali. Tapi kali dia dengan suasana umur katil tua. Kemudian perang di laut. Patut tak payahlah. Tetapi Ummu Haram semangat juangnya, apa dalam ingat kepada hadis Nabi SAW itu, maka dia datang dengan semangat berkobar-kobar. Dia kata, Muawiyah, aku senang berapi. Muawiyah tak ada kata apa. Sebab ini sahabat awal. Muawiyah pun okey, nak minum, tak salah. Masuk dalam rombongan yang pertama. Maknanya di pada hadapan. Naiklah kapal, tuan-tuan. Ummu Haram naik kapal. Bila dia naik kapal tu, masa tu lah dia teringat betul-betul bagaimana Nabi SAW cerita tentera Islam akan berada di lautan. Dan dia sampai masuk dalam angkatan tentera itu. Bayangkan keimanan pun pertama-tama. Dalam suasana umur pun dah tak larang. Dan dia merupakan orang syahid pertama dalam angkatan tentera sebenarnya. Dia kata Ummu Haram. Bila sampai ada dia, kita kata dia berang, kita dah besar, turunlah daripada kapal itu. Right? Turun daripada kapal ini, lalu didatangkan binatang tunggangan untuk dinaik. Oleh kerana Ummu Haram pun tak larang, dan dia pijak tak mana elok dah, maka dia tergigit dan jatuh daripada binatang tunggangan tersebut, dan dia mengembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan
impiannya sudah tercapai. Janji Nabi SAW menyatakan dia terlibatkan tentara laut juga sudah tercapai, dan dia juga syahid pertama dalam angkatan tentara laut tersebut. Dan kesimpulannya memang dalam angkatan tersebut umat Islam dapat menawarkan pada tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, kita nak semangat juang Allah sampai nanti. Sampai ke tahap tuan-tuan apa sanggup dipegang lah, kita tersanggup nak pergi mabuk laut, tak pernah pergi laut, mana bayangkan. Tak pernah pergi laut, tiba-tiba nak pergi, tapi dia ada semangat juang sanggup pergi. Orang sebagai contoh orang yang jarang pergi laut, kawan agak mancing kat laut dia. Dia pergi mabuk, muntah pula muntah hijau. Kan? Muntah di tengah laut tu sebab gelombang itu orang tak biasa. Tetapi dia akan semangat juang itu. Walaupun muslimah, tetapi dia tetap berada di barisan hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita sebut tadi balik kepada unsur apa? Unsur ta'abbudi. Unsur ta'abbiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita balik pada hadis. Jadi hadis ini memang perkara pertama